baca senyap ni maksudnya dah rakaat 3, 4 lah kan ya. Jadi kalau kita basuh 3 kali nanti miss jemaah. Kalau kita datang tak ada wuduk ni, tak ada wuduk sampai pagi signal parking kat masjid tu kan. Orang solat zuhur ke macam tu kan. Kita pun keluar pergi ke tempat wuduk ni, kita dengar imam ni dah baca senyap. Sorry, solat isyak lah, senang faham ya. Baca senyap ni maksudnya dah rakaat 3, 4 lah kan ya. Jadi kalau kita basuh 3 kali nanti miss jemaah. Maka afdalnya basuh sekali. Tu kan ada tu. Ni afdal basuh sekali bila kalau basuh 3 ditakuti keluputan jemaah. Tapi kawan-kawan kita dia bantai basuh 3 kali, lepas tu dia pergi 100 meters pergi ke saf. Dia berlari. Ini depan mata kita berlaku. Dia bantai basuh 3 kali. Lepas tu dia berlari. Boom. Untuk dapat jemaah. Lepas tu sampai kat tepi pintu, assalam, melepas. Dia pun tepuk dahi. Dia tu. Arti cerita tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Berapa salah dia buat? Satu, dia tak buat yang afdal tadi. Dia tak berdosa lah ya, sebab tahu kan. Yang kedua, dia berlari. Berlari tu kan dilarang. Ya. Jadi bila dikomatkan solat ataupun bila solat telah mula didirikan, maka kamu jangan terlari-lari pergi dapat saf. Itu dilarang tuan ya. Tapi hukumnya makruh, tidak haram tapi makruh ya, sebab dilarang. Jangan kamu terlari-lari. Kamu mesti berjalan tu dengan tenang. Apa yang kamu dapat dengan imam, solatlah dengan imam yang sempat tu. Apa yang kamu keluputan, kamu sempurnakan.